Selamat pagi guys. Selamat pagi. Kita nak pergi hiking dekat Aku dah masukkan tudung dah sebab ingat akan naik motor. So nanti dia terbang-terbang. Jadi kalau macam ni bolehlah sangkut sepit terus. naik kereta. Sebenarnya kereta. Tapi nanti kita kena terkejar sikit sebab Ipan kena balik awal. Ipan pukul 1 nanti Jumaat je. So nanti kalau kata tak sempat kita terus tinggal kita pergi makan. Kita game makan nasi kandar. Oh sedapnya. Sumpah lah. Sana ajak BBQ Town. Nana ajak BBQ tadi. Aku macam peluh-peluh tu kalau Nana tak kisah. Shabu-shabu tapi shabu-shabu tak sedap. Lama. Shabu yaki sedap. So Sedap apa kau? sekarang pukul tinggi, jangan lagi, Syah. tinggi. Masalah Sekarang jauh lagi. pukul 6.15. Aku tengah tunjuk waktu tau. 6.15. Tak nampak SpongeBob punya Sepatutnya dah kena gerak guys tapi hujan. Lepas tu Luffy baru nak solat. Ya. Bukan plan naik kereta. So kita akan naik kereta Innova, Luffy bawa. Nana akan tidur kat belakang dengan Alia. Sebab Nana tidur awal. Lambat. Papa akan tidur juga. Ipan sekarang pun dah dapat tidur dah. Dia kata macam ni. Saya bangun banyak kali dah. Sebab dia ingat 6.30. 6.30 kau begitu. Kalau 6.30 aku tinggal dah. So kita tengah tunggu Luffy, lepas kita terus gerak. Betul. Korang hari ni Nana buat makeup yang Nikaila apa benda dah. Nanti nak tampal stiker. Atas Nampak tak baru payah. sikit, ni baru sikit. Nampak ni. Nanti ada lagi guys. Kita memang nak buat ni. Kamu cewek yang Dia dah judge Nana Tak pula. sebenarnya saya tak tahu. Ya, tadi kan, okay, dengar sini. Tadi Ipan cakap macam ni. Nana ni macam, dia sebutlah nama orang tu kan. Aku takut salah sebut. Nanti orang-orang Indonesia marah aku. Lepas tu kan Sarah buat muka. Lepas tu aku macam, lah, Nana recreate makeup dia lah. Lepas tu Sarah tak tahu. Dia kata, Sarah tak kenal. Saya tahu makeup tu tapi saya tak tahu siapa pengasas Naikila. Tak, dia cakap, Sarah tak tahu siapa yang buat trend tu dulu. Naikila. Saya tak tahu. Naikila tu penyanyi lagu tu lah. Cewek yang Punchentel tu. Kamu tahu. Tengah cakap lah ni. Okay, apa-apa kita pergi hiking hari ni. So Jom, let's go sekarang. Tengoklah vlog ni sampai ke mana. Sejarah. Guys, nampaknya vlog kita kena batalkan sebab hujan Tapi tadi Luffy cakap Tak boleh hiking. Nana setuju yang tu. Boleh ke ya vlog tu kat ni? Guys, tak jadi hiking tapi kita jumpa hidden gems. Gems. Jam kan? GEM kan? Yelah tapi tadi. Oh, jam ke? Jom lah, kau kenapa? Jam JEM. Jam roti. Okay, apa-apalah guys, yang penting kita orang tengah masuk hutan sekarang. Jalan dia korang tengok ni. Sangat seram. Itu memang jalan kecil yang sayang. Dia punya jalan. So, wish kita orang luck lah untuk mengharungi segala ni. Kita orang memang menggunakan konsep selagi ada bendera orang nak mengundi, selagi tu kita orang selamat lah. Tapi dah tak ada ni. Apa betul ni? Dia kepenatan. Orang ini nasib baik kita record ni tak ada bunyi. Kalau tak macam ni. Tadi kan dia atas saya sikit. Aku rasa dia dengar kita borak apa sebab dia tahu kita nak pergi mana. Dia tahu ke? Nonton tadi, Irfan tahu tak kita nak ke mana? Enggak tahu? Air terjun. Tak tahu. Aku rasa otak dia, telinga dia tak mendengar walaupun dia tidur. Dia kan memang Sampai guys. Sini tak lepas dah nak. We are here dekat Jeram Enggang. Sepatutnya so many. kan sepatutnya kita orang nak naik Bukit Batu Tower kan. Tapi tak, sebab hujan lebat sangat. So kita orang decide untuk balik je. Balik. Lepas tu macam diorang tanya sebenarnya gimana. So saya pun try lah cari apa benda yang ada kat sini. Saya jumpa Jeram Enggang ni. So saya macam okey lah jom cuba. Jalan dia agak tidak nice lah untuk kereta. Sangat tidak ramah. Kereta biasa. Dekat online okey. Dekat phone aku lah yang tak okey. Lepas tu Kena hiking sikit je tapi dah nak sampai dah. dia macam okey je. Tapi kita orang berjaya sampai lah atas ni kan. Sini menarik korang, dia boleh camping. Tapi nak kalau camping kena sendiri pun. Okay, by the way, permit dia RM5. Tapi pakcik tu kata dia charge RM10 sebab
Dia jaga tempat ni. Dia yang nak tandas. Nak pergi tandas tak? Tak nak pula. Kita nak tandas dia duduk cangkung. Ha. Tapi it's good. So kita akan meredah sungai untuk naik atas. Kita akan tengok jeram 3 lapis. Pakcik tu kata. Tak apalah. Tapi dah. Let's see, ya. Mari kita menjelajah hutan ini. Kita orang kena meredahi sungai ini. By the way, nanti korang akan nampak ni lah. Lepas korang dapat signboard, korang nampak rumah tu. Lepas tu korang akan dapat ni. Korang kena melalui sungai ni, melintasi dia. Dah. Jom kita melintas. Cuba pergi sana dulu. Tolong jap pegang. Jangan record. Oh, licin ni, licin. Licin. Memang basah kasut ni. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Bahayalah korang. Apa-apa saya akan lintas dulu. Nanti saya akan sambung record. Lepas guys. Memang kasut akan basah lah. There's no way kasut tak basah. Kita dekat Jeram Enggang. Tadi Ipan, Sarah, Bina dan Lutfi. Kita dah masuk dah. Selepas melintas tadi kan ada signboard tu. Masuk kat situ. Lepas tu kita akan naik atas lah. Apa-apa hari boleh lepas hujan. So tak nak kena hati-hati sebab sangatlah licin. Lepas tu kasut pun dah basah. Okay, lepas tu kita nampak tangga ni. Kita naik lagi. Ni kena naik lagi. Sini. Sepanjang naik tu boleh je nampak air. Macam kita ni hujan kan. So air tu nampak sangat deras. Luffy dengan Ifan kata air pasang. Jom kita teruskan naik lah. Nampaknya agak teruk. So saya rasa kita akan patah balik je. Dan datang lain kali. Dah sampai dah. Dah sampai dah. Cuma tak boleh nak tengok jelas lah. Kita tak boleh turun. Airnya sangat deras. Itulah. Tengok. Air pun warna tak jernih. Sebab baru lepas hujan. Ataupun dekat sana masih hujan lagi tak tahu. Tapi air memang kuat. Pan, nanti kau ada anak susuan, Pan. Kau ada anak susuan nanti. Wow. Buang sana. Nanti dia gemuk. Takutnya. Dah sampai dah. Ada, dah. Tak penat pun. Biasa je. Air memang tak jernih lah. Tak duduk diam. Ambil gambar. Dia memang nak gambar estetik macam tu. Okey, yang lain ada nak ambil gambar tak? Ada nak ambil gambar tak? Tak comel. Okey. Air lagi nak. Let's go. Turun kita pergi rendam kaki kat bawah. Jom. Ini kaki nanti. Tengok ni korang. Pula gong banyak banget. Okay, apa pun jom turun. Kita dah sampai bawah. Kita nak lintas sungai balik. Kasut saya dah kering dah actually naik atas. Tapi kita akan basah balik semula lah. Serah okey ke? Basah. Saya dah terjatuh tadi. Bila? Tadi. Oh. Tapi okey lah, tak ada sakit lah. Tak sakit lah. Tak. Sebaiklah. Licin ke? Dah sampai. Kita kena lama sikit sebab kita punya permit RM10 kan? Air makin deras guys. So kita tak nampak batu yang kita pijak tadi. Lepas tu nampak tak sana kabus. Wah, cantik banget. Let's go, lintas. Dah basah kasut. Sekejap.
Takut. Sejak! Sejak! Kencun, weh. Dah tak bawa selipar. Oh, ambil gambar dia. Cakap lah. Ambil gambar je. Geli banget naik atas kaki ada banyak. Takut. Ada tak suka lah. Ada tak pernah nampak dia real life korang. Ini pasal ni nampak ni. Jom belah. Dia nak turun kereta. Guys, saya rasa Ana nak retire lah. Buat aktiviti macam ni. Oh my god, pacat. Ana tak takut tapi ada geli banget. Dia lembik-lembik macam tu. Wah. Geli. Tak boleh lah terbayang-bayang. Jomlah kita duduk dalam kereta. Sebab Suruh Lutfi buka. scared banget. Adoy. Alien tak apa.